Assalamualaikum dan selamat datang ke kupasan kita. Pernah tak anda rasa macam susah sikit nak bina ayat bahasa Arab? Terutama ayat yang ada kata kerja tu. Saya rasa ramai alami benda ni kan? Walaupun dah belajar asas, tapi bila nak tulis sendiri, macam, sangkut pula. Hari ini, kita nak tengok satu kajian menarik dari UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kajian ini keluar dalam International Journal of Humanities, Philosophy, Language. Diorang ada satu cara baru, mungkin boleh bantu kita atasi masalah ayat kata kerjaan ni. Ya, betul tu. Jadi, misi kita kali ni, kita nak cuba faham betul-betul pendekatan baru ni. Macam mana dia guna formula yang simple, lepas tu campur pula dengan media interaktif. Harapannya, anda nanti boleh kuasai struktur ayat kata kerjaan Arab ni dengan lebih yakin lah. Dan paling penting, belajar tu jadi best sikit, tak bosan. Okey. Kajian UPSI ni disahkan balik apa yang kita selalu dengar lah kan. Pelajar memang struggle nak guna tata bahasa Arab bila menulis. Terutamanya bila nak buat jumlah fi'liyah, ayat kata kerjaan tu. Tahu teori, tapi nak praktik, lain cerita. Dan punca dia selalunya satu perangkap yang senang sangat nak jatuh, iaitu kita terjemah sebiji-sebiji dari bahasa Melayu. Kita lupa agaknya susunan ayat Arab ni lain sangat. Bukan boleh tukar perkataan je, kena ikut acuan dia. Kalau tak, memang banyak silap lah. Jadi maknanya kaedah tradisional yang fokus hafal nahu, buat latih to be tu, mungkin kurang menjadi sangatlah untuk guna dalam ayat sebenar kan? Kadang rasa macam pasif dan bosan sikit kan? Mahan tu, dia perkenalkan dua formula pola ayat asas. Formula ni bukan baru terus, tapi diolah balik supaya lagi senang nak ingat, lagi ringkas, lagi menarik. Dia macam nak kurangkan beban kat kepala kita ni. Bagi rangka mudah, so otak boleh fokus guna bahasa tu. Menarik tu. Macam mana rupa formula dia? Ada nama ke? Ada. Yang pertama, dia panggil formula buah apple. Contoh ayat dia. Akala at-talibu at-tuffahata. Maknanya, pelajar lelaki tu dah makan apple. Ini untuk ayat yang perlukan objek. Ayat transitif orang panggil. Pola dia, fi'il, kata kerja. Lepas tu fa'il, pelaku. Lepas tu maf'ul bih, objek. Oh, dan nama buah apple tu pun unik. Ada kaitan sikit dengan Sibawih, pakar bahasa Arab tu. Nama dia kan maksudnya haruman buah apple. Macam simbolik sikit lah. Wah, okey. Senang nak imat tu, buah apple. Formula kedua pula? Yang kedua, formula pergi ke sekolah. Contoh ayat, Zahaba at-talibu ilal madrasati. Pelajar lelaki tu dah pergi ke sekolah. Yang ni pula untuk ayat yang tak perlukan objek terus. Ayat tak transitif. Struktur dia, fi'il, kata kerja, fa'il, pelaku, harfu jar, kata sendi, dan ism majrur, nama lepas kata sendi. Nama sekolah tu dipilih sebab dekatlah dengan pelajar kan? Jadi, dua-dua formula ni bagi macam acuan asas lah untuk kita bina ayat lain nanti. Kiranya macam resepi asas lah ni ya. Dah ada resepi, tapi macam mana nak pastikan bahan tu senang nak guna, tak bosan? Kat sinilah teknologi masuk kan? Tepat sekali. Formula ni bukan setakat atas kertas je. Diorang buat dalam bentuk kit media interaktif. Macam aplikasi lah kiranya. Kat sinilah teknologi main peranan. Dalam kit tu ada gabungan audio nak bantu sebutan, ada visual text untuk baca, lepas tu ada elemen gamifikasi. Gamifikasi macam mana tu? Macam didik hibur lah. Ada elemen permainan sikit, biar belajar tu rasa seronok, tak stres. Jadi anda lagi minat nak belajar. Dan kit ni bukan buat cincai tau. Ikut model reka bentuk pengajaran macam ADD, nak pastikan dia betul-betul efektif. Oh, faham. Dan saya dengar kit media ni fleksibel boleh guna bila-bila masa. Ya, betul. Boleh akses online, boleh juga offline. Maksudnya, anda boleh belajar ikut masa sendiri, kat mana-mana pun boleh. Sekolah ke, universiti ke, kat rumah ke. Tujuan dia memang nak ubah cara belajar tu. Daripada pasif, cikgu je cakap, kepada lebih interaktif. Anda yang lebih aktif. Sesuailah dengan pembelajaran abad ke-21 ni. Dan hasil awal kajian tu nampak positif. Kit ni bantu tingkatkan minat dan kurangkan persepsi negatif orang pada bahasa Arab. Okey. Jadi kalau kita nak simpulkan ni, dapatan utama kajian ni jelaslah. Perangkap terjemah terus dari BM ke Arab tu
itu memang masalah besar. Kena hati-hati kat situ. Betul. Dan formula pola ayat yang simple macam buah apple dan pergi ke sekolah ni, ia bukan jalan pintas kosong tau, tapi cara bijak nak susun fikiran ikut logik bahasa Arab tu sendiri. Dia macam kurangkan rasa susahnya tata bahasa tu. Lepas tu, bila formula ringkas ni digabung pula dengan teknologi interaktif, audio, visual, game sikit dalam kit media tu, Hasilnya memang nampak memberangsangkan. Pengalaman belajar jadi lagi menarik, lagi ada motivasi dan kefahaman pun meningkat. Plus, ia lagi senang nak capai dan guna berbanding kaedah lama yang mungkin rasa macam kaku sikit. jadi jelaslah kat sini, gabungan antara idea kreatif dalam pengajaran macam formula mudah ni dengan teknologi interaktif, ia boleh jadi satu solusi yang praktikal untuk cabaran yang biasa kita dengar dalam belajar tulis ayat kata kerjaan Arab ni. Ya. Jadi, sebagai penutup kan, mungkin kita boleh fikir sejenak. Kalau pendekatan formula mudah campur kit interaktif ni berkesan untuk ayat kata kerjaan, boleh tak prinsip yang sama ni pecahkan benda kompleks jadi formula mudah, lepas tu jadikan ia interaktif, kita guna untuk bahagian tata bahasa Arab yang lain. Atau mungkin untuk bahasa lain. Atau subjek lain yang anda rasa susah. Agak-agak apa formula rahsia dan alat interaktif yang anda sendiri boleh cipta untuk mudahkan pembelajaran anda? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.